Assalamualaikum geng. So ni aku nak review dekat wet lithium grease daripada Toyo lah. Siapa yang pernah follow aku daripada platform warna merah sebelum ni kan, aku pakai Toyo grease ni lah, tapi aku pakai wet lithium grease. Aku tak pakai chain loop. Nanti apa tanya pula kenapa tak pakai chain loop dekat spray rantai ni. Aku pakai wet lithium grease ni dia sebab aku duduk tepi pantai. Wet lithium grease ni untuk nak protect daripada karat lah. Aku dah pakai lama pun boleh check aku punya rantai ni tak ada karat. Okay geng, so ni daripada dekat rantai aku pakai spray tu dia tak karat. Sebab dia kelebihan dia ada yang kat sini lah. Dia boleh protective coating. Itu yang aku nak. Lagi satu yang ni pun dia tahan panas. Dia heavy duty lubricant. Boleh pakai dekat rantai ni. Siapa yang follow aku sebelum ni tahulah aku pakai spray ni kan. Okay, aku nak beritahu dulu aku punya rantai ni jenis T-ring. So aku nak spray benda ni. Aku nak spray dekat bahagian sini banyak. Celah ni sebab dia T-ring. Cara nak spray dia, aku spray macam ni lah. Nak mudah. Nampak? Nampak? Bagi dia serak, nampak? Dia jenis menyerap tau. Dia punya grease ni. Ok gang, so ni aku dah settle spray Toyo grease ni dekat aku punya rantai. So yang mocek dekat rim-rim ni nanti apa boleh lap lah. Yang mocek tu. Aku pakai yang ni sebab boleh letak kat bearing, dekat pintu-pintu rumah aku boleh pakai agak macam ni. Lagi satu aku pakai ni sebab nak elak daripada karat lah, yang aku beritahu dia awal nampak. Aku pakai lama dah yang ni, memang tak karat lah senang cerita. Cuma dia macet-macet tu biasa lah. Nama pun spray rantai kan. Okay. So siapa nak wet lithium grease ni aku letak kat beg kuning, apa boleh dapat kat situ lah. Yang penting dia elak daripada rantai karat. Yang tu yang paling best lah. Alright. Assalamualaikum.